People like to think change happens overnight, like you press a button and suddenly you're someone else. But it doesn't work that way. Change is quiet. It happens when no one is watching. When you keep telling yourself you're fine, even though deep down you know you're not. I didn't wake up one morning and decide to become this. I just kept choosing the easiest path, the safer one, the one that didn't hurt right now. I didn't realize those small choices were building up until one day you look into the mirror and you don't recognize the person staring back at you. People ask me why I didn't stop, why I didn't turn back while I still could. The truth is, I didn't even notice when I crossed the line. When you're just trying to survive, everything feels justified. You tell yourself, just this one. After this, everything will be okay. But it never is. You just get used to it. And that's the most frightening part. Not what I've done, but how normal it all feels now. This isn't confession. I'm not asking for sympathy. I just want you to understand one thing. No one suddenly becomes someone else. They just slowly become the person they've been avoiding all along. Okey ke kerja hari ni? Okey. Tapi rasa macam lain hari ni. Ha? Kenapa pula? Apa jadi? Entahlah, rasa macam mau menangis. Tapi tak tahu kenapa. Aku cuma harap tiada siapa yang nampak lah yang aku digagal. Aduh. Jangan cakap macam tu. Nanti saya ambil awak. Jangan balik naik Grab tau. Nanti saya ambil awak. Ya? Tak apalah. Kau kerjalah. Aku balik sendiri je nanti. Ya, tak payahlah. Jangan naik Grab. Nanti saya ambil awak. Tunggu je. Ya? Makin untuk cinta makin pudar. Cerita banyak tanda nokta. Semua lafaz janjikan ku kau tak. Kau berpura-pura kau setia. Di ujung cerita kau berdusta. Bulan bintang menerangi malam. Cahaya menerangi alam. Waktu yang tidak salam. Gelap hati makin suram. Talam yang berdua muka. Nafsu yang memusnah cinta. Hati yang semakin gila. Kini ku dah hilang cara warna. Cuba untuk terima walau hati terluka. Kau permainkan janjimu. Kau buatku kecewa. Kata manis mulutmu. Itu semuanya dusta. Kau berbesar. Mana Sarah ni? Mana dia ni? Apa guna dulu mereka di dunia ini. Seringkali dusta-dusta ku tak boleh nafi. Tanpa masa jua aku akan dijemput pergi. Mau atau tidak takkan aku dipeduli lagi. Apa guna duduk mereka di dunia ini. Seringkali dusta
dusta-dusta ku tak boleh nafi. Dari saripati nafsu nasiranun jiwa ini, adakah masih suci sudah dimungkiri? Acap kali dibilang rapi akan diakhiri, namun hanya buahlah sebatang tak ke hati. Abatisasi dihidap sengsara firasat jiwa, cuba biasakan namun hampir terleka. Lama kelamaan sudah jadi rasa sama, Dei dan jelmawan rupanya pendusta. Bunyi dari si temberang rupanya biri-biri, sudah biasa diherdik tapi ada iri hati. Diskriminasi, provokasi, kali-kali regulasi, akli pasti diberi dari pelbagai utus definisi. Kekal lurus agar tidak jauh terpesong, seperti beratnya dosa dipikul diusung. Bukan buta tuli juga bukan omong kosong, jadilah batu bata tak seperti lembu sayung. Lepas masa jua aku akan dijemput pergi. Mau atau tidak takkan aku dipeduli lagi. Apa guna duduk berdekat di dunia ini? Seringkali dusta-dusta ku tak boleh nafi. Selena sekarang kau tanpa bersuah sapa, sudah biasa bila perlu baru muncul muka. Bukan ungkit tapi engkau selalu terlupa. Bila jatuh bila rendu aku sentiasa ada. Kelibat rakan bila senang bila kaya raya, tiba-tiba hilang lenyap lembah kemaya. Ibarat jejak retak-retak hanya kaca, ternyata dah semua pendusta balik suasa. Bila bersuah tidak mati semut dipijak, belakang tapi seakan dipicu di Salah kitanya ni. Seandai kau mampu putarkan masa, mungkin kau berbeza lagu dan bicara. Seandai kau tahu apa yang nanti, pasti kau ubah detik untuk ganti. terasa berat tanggung aku menentang rindu. Acap kali kau menjelma di dalam fantasiku, diserami pilu, terdiam membisu. Sedekah yang melewati kekekal keliru. Bertanya mengapa, di mana kau berada? Berserakan seorang bercerana dalam dada. Mengapa kini kau puncanya segala dilema? Mengapa kini kau puncanya ku tidur tak lena? Takkan ku lupa jatuh terhenti berlima, mengharungi dunia ku terharu terkesima. Walaupun seketika kau satunya adilira, sekejap daya melepas dan ku terima. Namun begitu segalanya sementara waktu, mana orang menjeratku di pedaya termelalu. Pilihan digetas tanpa ruang untuk ku rayu, kesudahannya sayu bila dibayang namamu. Seandai kau mampu putarkan masa, mungkin kau berbeza.
Aku gila. Semua benda dah hancur. Sarah hilang. Kau dah main dengan timeline. Kau ingat kau boleh betulkan balik? Aku boleh. Aku cuma perlu pilih branch yang tepat. Aku tahu bukan semua, tapi satu branch yang aku boleh follow. Kau takut? Kau takut jumpa kebenaran? Semua kemungkinan dah bercampur. Kau pun dah jadi sebahagian daripada varian lain dari timeline yang muncul kat sini, kau tahu tak? Aku tahu. Tapi kalau aku tak ambil peluang ni, aku takkan dapat tahu apa yang jadi dekat Sarah. Aku boleh tengok possibilities yang paling tinggi. Salah satu daripada branch ni, aku tahu yang dia balik kampung dia, Sabah. Branch lain dah kacau. Kau cuba ikut satu, branch lain clash. Kau sendiri mungkin hilang dekat antara cabang tu. Kau sanggup ambil risiko macam tu? Ha? Kau sanggup ke? Aku tak ada pilihan lain. Aku perlu jumpa dengan dia. Dan satu-satunya cara, aku masuk timeline ni sendiri. Aku ikut branch ni. Aku boleh manipulate, tapi bukan semua untuk outcome. Aku pilih satu branch yang aku akan ikut. Kau tahu tak, kau seorang, kau lawan cabang kau sendiri. Kau jangan salahkan aku bila kau jatuh. Setiap kemungkinan ada jalan sendiri. Aku cuma perlu pilih satu branch yang bawa aku dekat dia. Dan dia mungkin ada dekat situ. Aku yakin. Apa-apa je lah. Kalau aku masuk branch ni, aku akan dapat tengok dia. Aku boleh tahu sama ada betul-betul ke dia balik Sabah, sama ada betul-betul ke dia balik kampung dia. Dan satu je langkah daripada sekarang, aku masuk dekat masa depan dia. Dan aku dah tahu dia dekat Sabah. Alright Sarah, time is not linear, not the way we experience it, not the way most physicists treat it. The thing of is as a single arrow moving forward second by second, day by day, inexorably, but in reality, at least minimally, the future exists in superposition possibilities. Every decision, every single small choice spawn branches that coexist until something collapses them into a single observable outcome. Now look here. One line splits into two, two splits into four, and each split isn't just theoretical. It's an abstract representation of all the outcomes universal allows, not just probabilities on paper. Each branch is valid, coherent, internally consistent, just unseen until interaction forces one to manifest. Right? Mana kena betulkan ni? Tak kena ni. Harga ni kena betulkan. Nanti kau setting semua Sekejap Berapa lama kau nak pergi? Entah, aku pun tak tahu. Kalau apa-apa jadi macam mana? Kau laku. Tapi kau jangan tunggu aku kalau nak buat keputusan. Kau yakin? Kedai ni bukan masalah aku seorang je. Kalau aku tak ada pun kena jalan juga. Aku jaga. Okay, thank you Awak kenapa Sarah? Awak tahu tak saya penat Sarah?
Setiap hari saya nak fikir pasal awak, pasal kerja, pasal bisnes, apa benda saya buat semua tak kena. Awak ingat saya tak cuba ke? Tapi kau dah pernah peduli saya. Azim, kau janji. Tapi kau tak pernah tengok aku. Tak, saya tak peduli. Saya buat semua benda ni untuk kita lah. Awak ingat, awak fikir saya buat semua ni untuk apa? Takkan itu pun awak tak faham? Fikirlah sikit. Semua benda saya nak fikir. Letak sikit dalam kepala otak awak tu. Cuba. Kau cakap kau cuba. Tapi kau peduli dengan angka, dengan projek kau. Benda luar semua kau peduli. Kau tak pernah peduli hatiku ni? Kau pernah bagi tahu saya dulu sebelum kita kahwin. Tentang kebolehan kau. Apa kebolehan kau tu? Nampak masa depan kan? Kalau kau boleh ubah semua masa depan, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa hidup kita tidak senang? Kenapa kau biar semua jadi susah macam begini? Azim, aku tak sanggup sudah. Lepaskan aku dari semua ni. Okey, beginilah. Aku perlu kata sesuatu lah dari kau. Ya ataupun tidak. Tapi tolong jangan diam begini. Aku tak boleh. Seperti malam yang tak lagi bertanya, dingin menusuk hingga ke sumsum jiwa. Rasa telah pergi tak tersisa nada. Dulu rindu menggelegak di hati, kini hanya debu yang berdiam diri. Senyum dan air mata telah pergi, bekas luka pun tak lagi bererti. Bagaimana cinta bisa bertahan jika api padam, hilang harapan. Kata-kata hanya bisu di angan, tak mampu menembus ruang kehilangan. Mungkin ini akhir tanpa. Welcome back. You chose the branch. Aku masuk sini sebab aku nak tahu semuanya. Penyakit Sarah, rahsia bapak dia, kematian mak dia. Exactly. I've been observing. Every step you took, kau observe. Tapi kenapa semua ni jadi dekat aku? Semua ujian, semua kesilapan, semua dekat main anchor timeline, you know. You're the one who acts. I manipulate context. You make choices inside it. Kau boleh control cabang timeline. Precisely. Tapi aku yang lalu. And each branch you touch affects another somewhere. Jadi aku masuk sini, aku akan faham rasa Sarah. Tapi aku kena berhati-hati. Ya, aku faham. Sim, mau tanya Pak? Kenapa? Macam mana kau boleh nampak semuanya ni? Dia macam ni. Ni bukan macam dalam movie. Dia macam kau perhatikan sesuatu, kau analisis, kau rekod, kau boleh nampak sebab dengan akibat. Kalau begitu macam kira-kira agak lah ni kan? Dia dekat situ kau boleh nampak kemungkinan yang paling tinggi sekali. Dan di antara kemungkinan tu juga kau boleh anggap dia sebagai satu perkara yang mungkin akan jadi kat masa depan. Perkara tu yang paling tinggi. Katakanlah contoh kejap lagi kita settle semua ni. Kau jalan, lepas tu kau nampak ada orang kena ragut. Kemungkinan daripada timeline diri kau, versi diri kau dekat timeline lain pun
boleh jadi kau nampak orang kena ragut. Cuma sama ada cepat ataupun lambat. Aku risau Azim mencari kau dekat rumah ni. Lebih baik kau ke tempat lain dulu. Tapi Pak mana, saya mana mau kasih tinggal semuanya nih. Kadang-kadang lepas kejap jauh lebih baik untuk semua. Nanti apa-apa cakap dengan bapak. Azim, kau nak patut datang sini. Aku datang bukan nak buat kecoh. Aku cuma nak jumpa kau. Masalahnya sekarang bukan masanya lagi. Bila masa lagi yang kau bagi aku? Zim, kau jangan fikir kau boleh sesuka hati datang sini lah. Aku perlukan masa. Sarah, aku tinggalkan semuanya dekat KL. Kehidupan aku, bisnes aku, segala-galanya aku tinggalkan. Aku datang sini sebab engkau. Aku tidak suruh kau datang sini. Tapi aku suami kau. Suami yang penat buat aku menunggu. Tunggu apa lagi yang kau nak? Kau tengoklah keadaan kau sekarang ni. Kau rasa kau layak kali jadi suami aku? Aku tengah bina. Takkan tu pun kau tak faham? Ni I ingat bina-bina bertahun-tahun saya aku dengar. Dan kau pilih untuk lari macam tu? Ndak Zim, aku ndak lari. Aku cari ketenangan, aku bernafas di sini. Dengan siapa kau bernafas sekarang? Ha? Kau jangan tanya soalan yang kau sendiri tidak mampu jawab. Aku datang bukan nak paksa. Aku cuma nak kau jujur, itu je. Kau mau aku jujur tentang apa lagi? Tentang sama ada aku ni masih ada tempat ataupun aku ni cuma kenangan untuk kau buang. Zim, jangan buat aku benci lagi sama kau, Pak. Tak apa. Aku faham. Tapi kau dengar sini baik-baik. Aku tak akan datang jauh macam ni untuk mengalah tanpa sebab, tanpa jawapan. Zim, kau patut patah balik je lah. Aku akan, bila aku dah tahu semuanya. Ai, kau nak balik lagi ke? Yeah. I was, but I can start with this. Kau start dengan apa sebenarnya ni? This is not for any class, but it's my own model. Model apa ni? It's quantum behavior, but not the standard one they teach. Nombor-nombor je aku tengok ni. Okay, simple version. Okay. One decision, most people think like this. One line, forward only. But in quantum mechanics, a system doesn't immediately choose one future. Before we measure it, it stays as probability, superposition. Kau memang suka bercakap benda yang orang bikin pening tak? Sorry, I mean many futures are mathematically allowed. Belum berlaku lagi kan? Exactly. But the problem is physics can describe the branches, but it can explain why only one becomes real. Kau bunyi macam tak puas hati dengan dunia. I'm not, but I'm just not satisfied with the explanation. Kau ni mau jadi saintis kah? Atau kau mau ubah dunia? Right now, I'm just trying to understand it, and now, listen. Macam bunyi jam je. No, the gap Apa yang gap? Apa gap dia? between every second, there's a tiny transition. Astaga, itu jam murah lah. Memanglah lambat macam begitu. Suka melompat-lompat. That's mechanical. In physics, time is treated as continuous.
but measurement is always discrete, Hah? Discrete? separated, sampled, like frames in a video. Oh, okay. Kalau itu aku paham. If reality is sampled like frames, then the real question is, what exists between samples? Tapi tidak apa-apa lah betul. That's an assumption. In quantum transitions, a system doesn't move smoothly. It jumps. Melompat. Yeah. One state disappears, another appears. Jadi kau mau cakap masa melompat-lompat lah. Not time, a state of reality. Okey lah, kalau ada jarak dalam keadaan tu, macam mana lah? Apa yang jadi dengan jarak tu? We don't know, but mathematically, it still has to follow the structure. Kau ni bunyi macam hidup. Ada ruang kosong di tengah-tengah. Not empty, but unobserved. Dalam dunia aku ni, kalau ada senyap antara dua not. Senyap tu, itu pun sebahagian dari lagu. Exactly. Tapi kenapa kau obsesi sangat dengan semua ni? Because physics today only tells us what happened. I want a model that explains why something else could have happened. Tapi kau tak takut ke kalau semua benda ni ada banyak kemungkinan hidup ni jadi kosong? No. It becomes more responsible. Kenapa? Because every choice still collapses something. Dalam muzik ni, salah satu note pun boleh rosakkan semua lagu. Same idea. Tapi kau tak sedar lah ni. Kau terlalu sibuk sebenarnya fikir apa yang boleh jadi. Tapi kau lupa apa yang sedang jadi sekarang. Maybe. Azim, saya ada latihan. Jangan sampai kau jatuh cinta dengan kira-kira kau ni lebih daripada manusia. Okay lah. I'm not in love with formulas, but I'm in love with preventing bad outcomes. Hah? Lebih daripada apa? From things that we could have avoided. Kau mau jadi profesor? Okay, profesor. Aku mau pergi latihan. Good luck, profesor. Now consider measurement. Measurement is discrete. It doesn't continuously sample reality like frames in a movie, right? Only at these points, snapshots, sticks, do we observe reality and what happens in between. What exists in those gaps when no observation has occurred. Classical physics ignores it. Quantum physics hints at it. Mathematics can describe, but we have no operational method to interact with it, to influence which branch actually becomes our lived experience. Okay, right. See, this watch tick. Yes, 1 second at a time, mechanical, but analogy is perfect. Each tick, a measurement. Between ticks, the system can exist in multiple states simultaneously. What you see, the hands moving, is just the projection. The underlying probability is infinitely complex. And that's what fascinates me. If we could somehow identify the structure, these gaps, understand the rules, we could see not just what happened, but all that could have happened. Hai Sarah, kau tak perlu kehidupan macam begini. Bangun setiap hari dengan dada yang berat, berpura-pura kuat untuk orang lain konon. Ini bukan kehidupan kau lah Sarah. Kau layak lebih baik, lebih tenang, lebih senang untuk kau bernafas. Kalau kau terus hidup macam begini, hidup kau tak ke mana lah Sarah. Tak ada makna langsung pun hidup kau kalau kau begini. Kau bukannya dilahirkan untuk menderita. Kau cuma salah pilih jalan. Dan sekarang kau ada peluang untuk pilih semula.
Tapi kau nak pening ke? Tak adalah pening. Lebih kurang lah. Jadi macam mana ya kau buat otak kau ni? Macam mana kau boleh hadap semuanya ni? Badan penat sikit, kepala penat sebab kesedaran bergerak lebih laju daripada tubuh badan kau. Macam kau tengok jam laju, tapi sebenarnya tangan kau masih ikut masa yang sebenar. Lama-lama kau adjust dan ikut handle dengan gap tu. Tapi macam mana kau sesuaikan diri kau dengan semua benda ni? Dia mula-mula memang confusing, memang meninggang kepala. Tapi bila kau fokus, kau ulang, lepas tu kau bandingkan keputusan dengan realiti, kau boleh nampak mana satu outcome yang paling tinggi dia punya possibility saja. Imagine every choice you make, every choice I make generates new line, new path. Normally we never notice them. Only one line manifests because observation collapse the possibilities, but mathematically all are equally real. And if we had a way to map them, to see the branching as it occurs, we could predict, maybe even select the outcomes that matter most. It's not about changing time. Time is just a parameter, a convenient axis we use to organize our measurement that mirrors the state, the condition of reality. If we could manipulate which states become actual, even subtly, we could avoid catastrophe, understand tragedies, prevent the things that haunt us, not by brute force, not by luck, but by awareness of the structure itself. Aku nak pastikan Sarah selamat, tu je. Tapi aku tak nak kacau menyangka timeline, right? Step wrongly, branches collapse, truth vanishes. Jadi konflik aku dengan ayah dia, mahkamah, cara dia menjauh setiap kali aku cuba dekat. Remember, I am the one who observing, and I decide what you see. Only one branch will bring you closer. Nothing here is coincidence. You walk into my branch, you walk into a faster stream. Konflik aku dengan ayah dia. There's something you should know here. Time doesn't flow here the way it flows in your anchor world. Here, those weeks already shape out. Jadi kau anggarkanlah semua benda ni kan? Gitu tak? Betul. Kepala penat, badan penat. Tapi otak kau lama-lama adjust lah, handle. Ikut dengan gap tu. Boleh ikut dengan apa yang akan berlaku dekat masa depan. Tapi kau sudah try tak tengok masa depan kita macam mana? Benar. Tapi ada banyak possibility. Ada yang elok, ada yang tak elok. Ada yang jadi, ada yang gagal. Ada yang surprising. Dan setiap kali aku tengok, aku sedar tu benda. Tak semua benda yang boleh kita kawal. Kau kan boleh tengok masa depan. Actually boleh. Memang boleh. Oh. Wow, complicated betul lah. Right. That's why I write these notes. Why I obsess over probabilities and branches. Because every unobserved possibilities carry consequences. Not understanding them, but even theoretically, give us a chance to prepare, to innovate, maybe even to choose better path before the universe forces a collapse. But the paradox is, if you can influence outcome too consciously, you risk collapsing all the branches unnaturally. One misstep and the system could diverge unpredictably. You don't just change events, you destabilize probability itself. It's delicate, incredibly delicate. Aku baru je berapa minggu kat Sabah. Compressed, accelerated, consequences arrive early because you are the one entering moments that were not waiting for you. Sebab tu semua jadi serabut. This is her life and my timeline. Aku rasa macam aku sentiasa terlambat satu langkah. Yeah, real people, real pain. Tapi semua ni tetap versi hidup Sarah. Not yet. Bukan simulasi, bukan ilusi. Not inside my branch. Because your truth belongs to your anchor. Dia masih tak tahu apa-apa. Not my structure. Pasal apa yang ayah dia sorok? You fracture alignment. Dan aku tak patut bagi tahu dia sekarang. Between you and a version of you survive. What comes next? Never. You lost her in my branch.
And you will face her again in your own time. Kalau aku ubah satu ayat je dekat sini, in your anchor, you still haven't reached the hardest part. Apa yang akan jadi lepas semua ni? That's exactly why it matters. Aku dah hilang dia 2 kali. Then what you delay multiplies in your world. Kalau masa dekat sini lagi laju, here's a pressure note. Dia pusat kepada semua ni. Ya, dengan semua kebenaran yang aku tahu sekarang, that was you inside my timing. Dan kalau aku terlalu cepat, then you must leave before this branch finishes shaping you. Finish shaping aku. Jadi apa? A version that no longer fits your anchor. Itu aku. Jadi apa langkah aku yang seterusnya? You return. Dan Sarah, you let her remain untouched here. Walaupun aku tahu dia sakit, you protect the timing, not the secret. Bila aku keluar nanti, masa dekat dunia aku takkan sama dengan sini. Berapa lama aku sebenarnya dekat sini? Long enough to change whatever you become. Aku masih belum tahu semuanya. You long enough to survive the next collision. Collision between you and the future you were trying to prevent. This is where your access ends. Kau akan terus perhatikan aku. I'm always here. Macam tu. Kau memang baru ah. Lepas masa jua aku akan dijemput pergi. Mau atau tidak takkan aku dipeduli lagi. Apa guna duduk berekat di dunia ini? Seringkali dusta-dustaku tak boleh nafi. Dari saripati nafsu nasi renung jiwa ini, adakah masih suci sudah dibukiri? Acap kali dibilang rapi akan diakhiri, namun hanya buahlah semata tak ke hati. Abadi sasi dihidap sengsara firasat jiwa, cuba biasakan namun hampir terleka.